Minta maaf. Minggu ni minggu terakhir kita cabut untuk cabutan duit raya mingguan. So madangkan kita dah tinggal balance 6 hari saja lagi berbalance kempen raya tak kosong kita bersama Dana Garai, bersama dengan Metanov dan Petronas Perintah. So minggu ni minggu terakhir kita akan cabut duit raya mingguan. So nanti tinggal 14 hari bulan nanti kita akan announce. So Amin grand prize dia, hadiah nombor 1 cash RM10,000, nombor 2 RM5,000, nombor 3 RM3,000 dan sagu hati nanti. So macam biasalah, cuma specialnya untuk minggu ni aku tak nak cabut 4 orang. Kita nak cabut 4 orang semua RM50, RM55 ke, atau nak cabut 2 orang je bagi seorang 100. Aku ingat nak bagi 2 orang je lah, seorang RM100. So untuk last week ni kita special sikit lah kan. So macam biasa tong pun nak penuh dah semua ni. Aku cabut 2 orang. 1 tak ambil dah dalam. Yang first week beli pun tak dapat again. So kita cabut dah dalam. Okay, 2 orang. So satu nama RM100 duit raya korang, nanti claim dengan kita orang lain. Okay, right. So nombor 1, tahniah buat Hilmi, nombor plate VEA 4622. Hilmi, nanti kita tahu PM And then second laki juga, Hidayat, nombor plate VDS 6908. Untuk 2 orang ni akan dapat duit raya RM100 cash. Nanti baru kita orang PM kita orang nanti. Kita orang PM juga nantilah. So tahniah. So macam biasa berbela 6 hari kempen raya tak kosong kita. So untuk siapa yang nak tak servis motor lagi boleh datang ke mana-mana Cawangan dan Negara, tak apa beli online kita. So boleh datang servis, alalang servis motor korang, tak apa alalang beli barang motor korang, automatik akan dapat join kempen raya tak kosong kita. Syarat dia simple je, minimum spend RM200 and then automatik dapat join kempen raya tak kosong kita. And then kita akan sebut lah hujung bulan ni nanti, hujung bulan puasa ni nanti kita akan beritahu tarikh bila. So nombor 1 macam biasa lah, kita cash duit raya RM10,000, nombor 2 RM5,000 dan nombor 3 RM3,000 dia sagu hati lah. So macam biasa. So aku tak sabar hari tarikh tu nak cabut tu nanti. So aku tak tahu siapa yang dapat kali ni. Tahun lepas budak bola SPM dapat nombor 1 cash RM10,000 duit raya ke untung. Kau cakap Alhamdulillah. So tahun ni aku tak tahu, aku dah tak sabar. So tahniah, ini duit raya untuk korang. Nanti apa-apa kita PM. So tinggal 6 hari lagi balance. So siapa tak sempat boleh datang sekarang. So dapatkan sekarang. Thank you guys.